Yo, mana mau datang lagi? Suara dari hati. Udah terima di sini. Bawa cinta, bawa arti. Yo, mic check. Mim Alif nak mana? Mim Alif WI Mawi. Mim Alif on ma on. Mim Alif Jid Majid. Yeah, mana mau datang lagi? Suara dari hati. Udah terima di sini. Bawa cinta, bawa arti. Yo, Bersama-sama kami berempat di dalam podcast Manap dan Mawi. yo, mic check. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the three of us, saya Mim Alif nak mana? Saya Mim Alif WI Mawi. Aku Mim Alif on Maon. Bersama-sama kami bertiga di dalam podcast Manap dan Mawi. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh Dear Elegance Events. Boleh hubungi Puan Fauzia Ahmad 84523769 ataupun boleh ke social media mereka Dear Elegance di TikTok. Instagram Dear Elegance, Facebook Dear Elegance Events, atau boleh email pada tamat-tamat Dear Elegance Events @gmail.com. Dia tulis bahasa Arab dah. Rusia kan orang. Dan services yang provided by them, termasuk daripada event planner, wedding planner, rentals of tables and chairs. So segalanya yang kena-mena dengan wedding korang boleh call Cik Fauzia. Semuanya bawah satu bumbung. Yes, Bawah satu bumbung. Dan sebenarnya kolaborasi bersama Manap Mawi, mereka telah pun mengadakan sebuah promo kod iaitu Dear MNM untuk bakal anda dapat potongan harga sebanyak $200. Dan sekali lagi Dear Elegance Events. Elegance. Macam kereta Nissan tu kan, Elegance kan. Aku pun nantilah. Korang tak pandai-pandai, dah 6 tahun buat ini betul pandai-pandai. Dear Elegance Events, Creating your magical dreams. Your dream come true lagi. Honda. Kalau bulan depan sponsor potong. Hari ini korang bayar. Dan juga sponsor sampai yang kita daripada Simplicity Employment Agency nak cari pembantu rumah. Boleh call Puan Roswida, General Manager Italian 8668-9140 Sifar, ataupun boleh call 9776-1941. Betul-betul. Jadi kalau anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut, boleh email mereka di simplicity-employment-agency.com. Sekali lagi aku salah. Simplicity-employment-agency.com adalah website mereka, ataupun email mereka di mail2simplicity@gmail.com. Anda juga boleh cari mereka di IG Simplicity dan TikTok s.e.a56. Ya, kita kembali sekali lagi. Simplicity making your mate come true. Bukan. Betul tak? Itu macam cerita Indonesia macam normal. Tak, kalau yang mate bukan normal. Atas. Normal mak betul. Kamu sama betul. Dan mak aku sekarang dah available. Sampai dah berbeza. Dah berbeza. Dia jalin dari competition. Dia ada option lagi. Tapi on more serious note, dah 100 hari 110 to be exact. Semalam baru buat talent untuk apa? Tapi lepas tadi buat ada pergi ladies night also. Siapa? Mak aku. Tak ada available? Jalil, aku ada dua pilihan untuk kamu. Kasih time sikit lah untuk mak aku. Bukan nak yang soft spoken, ke nak yang kaki maki. Tengok, mulut Nak soft spoken, ke nak kaki maki. Tapi yang soft spoken tu baik juga. Bagus juga. Cerita campak pisau. Sebab mak dia tu mak mentua aku. Okey, jadi cakap pasal pisau. Okey, sorry. kau bawa lagi pada malam ni kita telah pun menjemput seorang tetamu lah. Beliau baru-baru ni keluar di TikTok kerana kita agak impress lah sebab penglibatan beliau dalam Community aktiviti kemasyarakatan. Yes. Dan kebanyakannya ialah secara sukarelawan. Bulan masa tu. Bulan masa.
Korang ni macam mana orang Melayu nak maju? Macam orang Melayu nak maju? Aku pakai bahasa Melayu yang Dia macam kemas ini. itu salah. Baca dapat word baru, dia pakai dah fokus. Sampai kena tak? Padahal the first two try, dia tak tahu tu apa benda yang mana ni. Lepas dia dah tahu. 3 minggu dia pakai, lepas 3 minggu Baru dia tahu, oh ni mana. Dia kena pakai sampai kena. Okey. Dah. Diam. Korang punya mic bagus. Malam ni telah berjemput seorang tamu yang telah di-discovered oleh kau Manap. Seperti biasa, seperti juga tetamu kita yang lain, malam tak ada kerja nak buat, tengok TikTok. Jadi tersampak. Patut kau berzikir. Tak ada, aku punya TikTok. Kalau aku jangan berbohong. selalu pasal keagamaan, inspirational. Alhamdulillah. Kau tahu kan, boleh cari dia punya lupa kerja. Then aku come across masuk lalu di FYP lah kan. So nampak satu abang ni dia tengah buat TikTok ni. Mula-mula ingat dia jual iPhone baru dia jual iPhone baru. Betul. Aku kata nak jual BE ni barang-barang ke. Jual BE tak ada orang Nak jual nak buat forex ke apa. Kan dia inti kan. Steve Jobs jadi ipar ke. Steve Jobs kan. Sekali dia buka, I was a gang leader. Itu dia. Was sejuk baik. Jadi bila aku dengar tu, it captivates me lah. Jadi aku tengok lah tu video all the way. Dan aku pergi lah picit nama dia kat TikTok tu kan. Dia tengok lah video-video yang lain kan. Jadi kamu cross apa cerita dia. Jadi saya pun. Kita tak buat kenalan. Betul. Kita jemput tamu kita. Biar dia buat kenalan. Kita jemput tamu kita. Assalamualaikum bang. Sila perkenalkan diri bang pada pendengar. Abang nama betul tak bang? Okay, Assalamualaikum semua. Nama aku Lizan. Lizan, yes. Aku 58 tahun. Sila tak? 58? 58, betul, 58. Ya, pasal tak sedar diri dah tua. Kalau tak langsung bagus lah. Kita tak cakap apa-apa. Tak ada. Ini disclaimer dulu lah. Siang-siang. Bagus lah. Okey, 58 tahun. Okey. Okay, aku semi-retired lah sekarang. Tak kerja. Aku semi-retired. Pasal ketulah. Macam kau cakap tadi, ada fakta-fakta pasal umur kan. Lagipun aku pun tak berapa sihat. So, walaupun aku semi-retired, aku pergi orang rumah, kau tahu lah, dia tak nak aku duduk diam dalam rumah lah. Pasal kau tahu lah, benda boleh meracau kan. Duduk diam banyak projek bang. Tak boleh boy, itu main angin boy. Nanti meracau boy. Apa lagi tak jangan mengadap je. Saya faham. Pasal duduk nanti projek banyak. Projek banyak dah menghadap. Jadi Orang-orang galak anak aku cakap kau kinau sekarang kau dah semi-retired, so what you want to do, apa yang aku boleh bikin lah dengan aku punya keadaan yang aku as a ex-carving addict kan. Jadi so dia cadang dengan aku suruh pergi kat masjid, kerja kat library or whatever yang boleh kena bantu orang lah. So aku terfikir why not aku upgrade aku punya diri yang mana aku banyak kekurangan kan, aku sedar aku banyak kekurangan, tapi aku ada minat untuk nak macam bikin being a motivational speaker, doing acting. Pasal kat dalam dulu aku ada join course lah, aku ambil course kan dekat dalam penjara tu jam. Jadi in the beginning aku pergi kawan baik lah. Tu jam aku bukan cakap aku ni malaikat apa. Bila aku keluar kata lah, kita ingat macam kita ni dah baik lah. Duduk 7-8 tahun rasa macam kita dah champion kan. Apa semua kita tahu, pasal peluru pun tak boleh masuk. Ada rupa-rupanya tak boy. Pasal recovery ni aku tak boleh apa tau. Tak boleh bikin seorang lah. Betul, aku bukan Batman, Superman kan. Jadi pasal kesilapan orang aku nampak, tapi kesilapan aku tak nampak. Selalunya macam gitu lah kan. Jadi apabila aku jatuh boy, aku jatuh. Jadi lepas aku keluar tak apa lama, aku dah rasa aku comfortable dengan aku punya life kan. Aku dah stable dah, itu aku ingat okay lah. Jatuh boy, jatuh apa tau, biasa lah, ringan-ringan macam curi-curi kan, kena watai dulu dengan kawan-kawan. Dia lepas tu tak cukup kan. Mana ada orang minum 1 tin satu hari, betul lah. Orang minum pun 2-3 tin, 2-3 botol. Paling favorite apa? Takkan cakap. Tak ada lah. Ini nak tahu dia pasal aku boleh share. Tak ada lah, itu heavy boy, menongging masuk. Itu semua, itu
satu tim bawah meja, dua tim bawah bas. Tak boleh boy, tak boleh. Tak boleh. Jadi aku minum dengan ni lah. Aku minum Carlsberg ke apa kan. Jadi bila rasa macam dah tak cukup kan, banyak pakai duit je nak minum pergi kedai kan. Urin pun dah naik kan, urin naik daripada seminggu sekali naik 2 minggu sekali. Tu leeway dah ada mak. Kita kata drug addict mentality kan. Ingat nak curi je, betul tak? Jadi dapat itu opportunity aku grab. Kan? Bila aku grab waktu tu yang tidak kena pada waktu dia, aku dah berumah tangga. Aku dah berumah tangga yang ketiga kali dengan aku punya isteri lah. So aku cuba nak hide daripada dia, tapi tak boleh hide amat. Dia punya simptom dah ada kat situ apa. Dia punya gian, dia punya merepek, nak menipu, nak bohong sunat ni semua kan. Perangai-perangai drug addict culture semua dah keluar balik. Perangai-perangai monyet yang kat dalam ni monyet dah start main lompat-lompat. Boleh nampak dia dah boleh tahu. Pasal orang rumah aku pun manusia mak, dia boleh baca kan. Dia bukan bomo, tapi dia tahu kan. Pasal pun dia bikin drama. Jadi ini karakter banyak orang dah gunakan kan. Jadi senang cakap aku dah tak boleh lubang dia kan. Okay bang, sorry. Yang abang cakap mana? This is your third marriage. This is my third marriage. Kakak dengan abang dah berapa lama? Sekarang dah coming to, we are already 4 years together. Yeah, we already 4 years. When you mention about dulu abang ada ex-convict dalam your street cred betul lah, street cred you dah berapa lama pernah duduk berapa kali? Okay, senang cakap macam gini lah. Aku dah keluar masuk penjara ada 9 kali lah. Okay, aku dah spend, aku pay time, aku dah rugi, aku pay waktu selama 20 lebih tahun, 35 tahun lah. 35 tahun. Keluar masuk. Bukan pasal Ya, betul dah kan. Tambah semuanya balik. pasal drug lagi drug adalah rusuhan ringan-ringan anak-anak Rusuhan ringan-ringan rusuhan ada ringan-ringan abang ringan-ringan guys aku tak pernah dengar tahu rusuhan ringan-ringan ringan pasal datang sepak terajang orang kau yang itu kan ringan-ringan guys pay attention dia pakai word rusuhan tapi ringan-ringan dia datang ringan-ringan datang bagi kita orang macam ni kau pergi sana pergi touch up sikit ringan-ringan okey touch up ringan-ringan je kan. So all your life you dah almost 35 tahun you dipenjarakan cumulative lah. Kita pun ada buat research juga actually bila the longest sentence abang berapa lama? 8 tahun. Yes. 8 tahun. Jadi keluar masuk daripada tahun 87 keluar masuk sampai last sampai masuk 2015. Okey aku keluar tu jam aku keluar daripada 7 tahun main sentence 2015. Okey 80 hari aku kat luar, aku masuk 8 tahun main sentence pula. Wow. Betul, nasi jail sedap banget, free. Relax 8 hari je. 80 hari. Edah pun tak lepas bang. Tak lepas lah boy. Tak sampai kat ujung pun. nak buat nombor 3 main kenduri pun tak sempat bang. Tak sempat. Dia yang dia pay part aku pay sengal ni apa tahu. Aku ingat aku dah okey lah, champion kan. Aku cakap sekali aku dah champion kan. Jadi 79 hari aku dekat luar. Pijak kuman pun tak mati man. Lebih-lebih pun isap rokok je, betul? Dada pun tak pegang, tak jamah, tak itu. 79 hari tau. Jatuh hari yang 80 hari Minggu, boceng hu orang cakap tak ada government Mary. Aku pergi pada hari Senin aku nak pergi hantar nak pergi hantar ni nak bayar PI kan, nak pergi urin kan. Hari Minggu tu aku naik rumah kawan aku. Aku naik rumah kawan aku biasalah mat, dah naik dekat atas. Kat atas tu bukan monyet lagi, King Kong pun ada. King Kong, gorila semua ada. Jadi duduk, aku pun macam Zan, bagus dia korang kira aku nak tengok TV kan, tekak gatal betul lah kan. Aku tu tak cakap banyak, aku pergi dapur, aku capai tu timah, aku capai tu berak, aku tuang lah kepala mancis tinggi gitu. 4 dapur aku rembat, aku relax. Aku relax tengok TV. Boceng hu sekejap lagi dia gegar pintu, degang. Pangling main police station kat 9 orang. Rupanya itu rumah dah hot mat. Dah kena kamera. Dah kena kamera. Wrong time, wrong place The fact that they explain the quantity itu bukan geli-geli lagi tau. Itu bukan geli-geli pak dapur tengok TV tau. Itu tengok TV dah gini tau. Tak, itu TV tak. TV tengok dia. At least orang boleh bayangkan berapa banyak tu dia ambil. No, tak. The fact that
Yang the quantity dia ambil is bukan macam baru nak start dia. Dia macam dah 2-3 bulan. Itu 79 hari bagian. Dia satu kali ban 79 hari terus duduk TV gini tau. Go big or go small lah So, kira. Jadi aku dah make the wrong move kan. Okay. Jadi bila dia dah rimbat tu tempat, ada barang kan. Mesti aku tak mengaku bukan barang aku. Orang yang punya barang dah mengaku semua bawa balik Tanglin. Bawa balik Tanglin dekat kampung apa tu? Kampung Jawa punya police station kat KK sana tu. Sampai sana hantar air buak. Aku ingat tak kotor mat, baru 4 dapur je, baru nyonyok ni. Baru nyonyok ni. Sedap baik. Aku baru nyonyok aja. Sekali sampai je tu dia cakap senang. Kau pakai ubat apa pun, kita boleh tolong kau ada hisap. Dia dalam mati aku berkata tau, ni nak mengaku tak nak mengaku. Mengaku aku baru 80 hari ni. Baru keluar 7 tahun ni. Kencing dulu lah. Tak, aku diam je. Pergi hantar botol. Hantar ambil kencing. Macam biasa. Result dah keluar kan? Dia tanya aku dulu. Hisap tak hisap? Normal lah. Aku tengok air muka dia, aku dah tahu lah. Mesti buat kotor lah. Aku cakap dengan dia, ada ringan-ringan. Ringan-ringan berapa banyak? Macam 4 dapur. Kau betul pergi bodoh. Dia kali hisap 4 paket. Dia kan. Kau pergi urin kotor. Monohexatal. Binatang apa tu? Setahu aku kita keluar apa morfin, dimorphin, right? Ni dia keluar monohexatal. Dia aku tanya dia ni apa monorail. Dia cakap aku monohexatal is mean directly engkau hisap tu barang. Kau tak ada campur, kau tak ada makan ubat batuk, kau tak ada makan kodipron, kau tak ada apa. Solid kau ada ambil heroin. Aku cakap dia okey, aku mengaku lah. Aku dah berbicara kan, aku dah tak boleh lari. Aku cakap aku mengaku. Dan aku pun dah terfikir Ni dah duduk 7. Ni berapa ni aku nak duduk ni. Jadi 4 dapur statement, taruh 4 dapur. Pergi pending. Kira abang jujur lah. Jujur. Aku dah tutup jujur. Berbecau bro. Nampak tak? Nampak dah tahu dah jujur. Abang duduk 7 tu untuk apa? Drug ke? Berapa tahun tu? I mean sentence untuk apa? 7 tahun lah. LT2 lah. LT2. Yang ini aku kena bracket ni. Bracket. Dia apa tau? LT1 kan? LT2, lepas tu bracket, lepas tu kasket, lepas tu roket. Last kali sprocket lah. Habis lah. Jadi bila dah mengaku, dah pergi pending, confirm right? Confirm pergi remand kan? Pergi court. Masuk court yang sama aku pergi dulu sikit hari. Sama yang tukang ketuk pun sama. Yang ketuk pun sama. Farida tu. Alamak. Dia cakap dengan aku. Sekejap. No, the fact that dia ingat nama, that means dia punya relationship not good tau. Pasal dah ada isteri bro. Kau lagi kan kau. yes, that is what actually. Macam dia dah sebut nama aku, interpreter ada kan. Dia cakap 6 years ago aku sentence kau dekat ni court for the same offence. 7 years. Seems that you don't learn. So now you come back in this same offence in this court and me the judge. I sentence you and 1 puff 2 years. So 4 puffers 8 years. 6 stroke of the cane. Berdesing mas. Okay bang, kita pause kejap. Ni abang tahu abang dah kena, sebelum pergi mahkamah abang dah tahu ni abang duduk bracket. Betul dah tahu lah, tapi tak tahu berapa dia nak kasi. Kita pasal bila kita ikut dia punya sequence, kita dah boleh agak sendiri apa. So bila dia ketuk, abang 8 tahun 6 rotan. Masa tu apa perasaan abang? Habis lah boy. Aku fikir apa tau, waktu tu bapak aku dah sakit-sakit, arwah bapak aku dah sakit-sakit. Aku sebelum pergi kontak cantonment dia, aku terus fikir tau, ini 8 tahun ni kan. Aku tak dapat sambut dia ni kali kan. Aku fikir macam pasal dia tak kuat. Orang tua aku, mak aku pun dah tak kuat. Jadi aku standby lah kan. Jadi aku standby. Anak aku pun aku tak dapat jumpa. Aku keluar 8 tahun, 7 tahun presenten aku keluar 2 anak aku tak dapat jumpa. Okay, abang punya anak dah umur berapa? Yang sulung dah 20 tahun. Wow, okay. Yang nombor 2 dah sekarang ada dalam 15-16 tahun. Okay, alright. Both from different wife, ex-wife lah. Pasal each wife aku ada satu anak. Pakcik Adil mah. Pakcik Adil. Orang satu. Yalah, Adil dan sama. Adil dan dah sama. Adil jujur. Untung. Adakah Rizal ni orang yang baik? Baik. Dari orang sebelah aku dah nak jadi hak. Tapi time tu abang dah dengan kakak? Belum. Okay. Alright. Kak jujur kak, semua dalam poket kak. Semua dalam poket. So bila dah kena 8 tahun tu aku balik kan.
tukar colour seluar, dah start pakai nombor kan, nombor long sentence kan. Otak aku dah fikir tau. Itu jam umur aku baru berapa ni, aku keluar umur aku berapa ni. Ni kali aku 8 tahun aku nak kena duduk sibuk 5 tahun lebih, 6 tahun ni kan. Macam aku pergi journey ni. Budak-budak lagi. Nanti masih masuk nak kena jaga budak lagi. Bisa jumpa. Kira macam-macam benda kan aku nak kena jemput balik. Itu lama hampir. Itu cycle. Itu cycle dah macam deja vu kan. Datang balik baru 80 hari je ni. Okay. Aku balik sampai hari aku tak banyak berbual lah. Aku banyak fikir lain kali kan. So aku tunggu aku pergi first visit lah kan. Okay bang, hold. Sebelum kita pergi first visit, boleh abang walk us through lepas dia ketuk tu, apa yang abang berbual dengan diri abang sendiri? And kira on the way tu diorang dah biarkan abang seorang-seorang apa? Diorang kasi abang duduk vehicle, lepas tu diorang akan biarkan abang seorang-seorang. So mesti abang akan berkata-kata and something that's running through your mind. So how is it like? Aku ada cuma waktu tu aku cuma ada diri aku aja waktu tu. Aku tak dengan siapa aku nak tanya. Aku nak berbual, aku nak dapatkan pendapat. Aku ada diri aku je. Aku tak terfikirkan Tuhan pun waktu tu. Aku cuma fikirkan ni 8 tahun macam mana aku nak kayuh ni. Dengan keadaan aku yang macam gini dah tak berapa kuat. Kan? Lagi dalam jail pula tak sebaik macam dulu ni aku duduk. Jail sekarang dah bukan macam jail yang dulu. Diorang banyak main kat kepala sekarang. Mentality dan torture kan. Jadi aku rasa aku dah tak kuat lah. Jadi apa aku nak kena fikir waktu tu aku masih nak harapkan kawan-kawan aku ke kat sini yang mana boleh tolong aku, kasi aku pendapat. Soalnya pendapat diorang mesti meripik-ripik Tapi aku tak tahu family aku boleh datang tengok aku lagi ke tak. Diorang dah tak tengok aku lagi kan. Bila abang pergi court tu bang, siapa yang teman abang? Tak ada, seorang lah. Abang seorang je? Seorang. Then you kata bila you masuk, you duduk pending landing, then you remand dulu Ya, remand. You pay first visit siapa? Memang ada. Abang, mak. Memang dia datang lah. Lepas satu center memang dia datang lah. Okay. Dia okay, pada masa sekarang abang 50 berapa tadi? 58. 58. 7 tahun lepas kira 51. 51. So umur mak abang berapa masa tu? 71. Mak abang masih hidup lagi? Sekarang masih ada lagi. Alhamdulillah. So mak abang bila yang dulu-dulu pay sentence, mak abang yang visit. Dia the only yang selalu visit. Tapi yang kali ni, what makes it the difference untuk dia? Okay, first is because bukan cakap dia dah putus asa dengan aku lah. Tak ada. Pasal apa tau? Bagi pendapat aku, satu, dia dah tak ada tu tenaga. Kedua, banyak anak-anak yang lain pun keluar masuk. Mak orang lain pegang credit card banyak mak aku pegang visit card banyak. Kau boleh bayangkan macam mana mak aku pay feeling kan. InsyaAllah. Lebih daripada setengah daripada DP umur tak habis-habis masuk pintu jail, keluar pintu jail visit anak. Mak orang lain masuk pintu shopping center, keluar shopping center, masuk kedai mas pay pintu. Tapi mak aku masuk pintu jail, keluar jail. Jadi dia bukan cakap dia putus asa dengan aku, cuma dia fikir apa tau. Ni kali biar kau belajar lah. Jadi apabila aku duduk dekat dalam yang korang nak tahu, korang semua nak tahu kenapa aku pusing. Kenapa aku pusing 180 degree ya. Kalau aku pusing 360 degree bermakna aku patah balik tau. Jadi aku tak nak patah balik mat. Aku pusing 180 je. Aku fikir satu, sejak aku budak-budak sampai sekarang aku umur dah macam ini. Last yang aku duduk 2015 sampai 2020. Mak aku tak putus-putus datang tengok aku. Jadi bila dah berapa sentence 2-3 kali ni dia dah tak tengok aku terfikir tau. All this while dia adalah aku punya number one die hard fans tau. Yang mengatakan yang anak dia boleh berubah. The pillar of strength. Betul. Yes. Betul. Cuma apa tau, kekuatan dia yang tidak mengizinkan dia. Dia punya rindu, dia tak tulis. Dia tak type nak tulis e-letter. Lalu dia tanya anak-anak dia yang lain, abang kau ada hantar surat e-letter, abang kau ada gini, abang kau gitu. Yang bikin betul-betul aku terkilan kat dalam tu apabila aku dalam theatre arts program aku ambil course aku dapat berita bapa aku meninggal. Bapa tiri aku meninggal. Tetapi selepas 30 hari. Masya Allah. Jadi yang sampaikan aku pun bukan adik-beradik aku.
Yang sampaikan pada aku pun bukan ahli keluarga aku. Sampaikan aku itu berita pada aku yang bapa aku meninggal tak tahu mana paperwork. Dia pergi hospital, mulut atas mulut. Dan korang nanti balik kluster jumpa Rizal, cakap dengan Rizal adik dia pesan gini-gini, cakap bapak dia dah meninggal. Jadi orang balik jumpa aku. Aku tak percaya boy. Dia orang cakap, Rizal benda macam ni takkan aku nak bohong kau je. Okay, kalau di benda kau sampai tak betul, standby. Tapi seriously, kalau kau dapat macam berita macam ni yang tak ada kesahihan je, kau berkecamuk bro. Pasal kau tak tahu nak kau tak tahu nak reach out dengan siapa. Betul ke macam ni? Betul macam ni? Kau nak tanya kau punya siapa? Kau punya tuan. Maybe kau punya tuan tak tahu story je. So lu kecamuk tau bila kau kat dalam. Okay bang, kita hold story pasal, kita hold sampai part arwah bapa abang meninggal. I think it's only right kita kenal abang sebelum abang pada permulaan dia. Macam mana abang terjebak? Okay, abang mula ambil dada ringan-ringan waktu tahun 19. Kejap. Bang, abang punya ringan-ringan kita tak percaya abang. Kejap. Sorry abang, jujur abang, jujur please. Sebelum abang sambung. Abang punya rusuhan ringan-ringan. Betul, aku tak bikin dosa kering ni, aku cakap betul. Betul. Dia tak pasal abang jujur. Pasal abang jujur sebab tu saya nak tanya sebelum abang sambung, ringan-ringan tu macam mana? Ringan-ringan dulu umur abang 12 tahun. Oh, okey. Ringan sangat bang. Umur abang 12 tahun, tu jam 1979, 1980. Belum beranak secara. Abang capai ganja. Okey. Isap ganja. Itu jam waktu tu umur abang 12 tahun, abang tak. Dulu mana ada gadget man. Betul. Dulu mana ada handphone, ada Nintendo, ada 360. Tak ada kan. Dulu ada apa, goli gasing, layang-layang kan. Jadi nak kena keluar rumah, main kat luar rumah, campur dengan kawan-kawan kat luar rumah. Dalam rumah aku tak nampak itu love. Jadi aku bosan abang. Betul. Cari kat luar lah. Aku ada 4 adik yang masih kecil-kecil. Aku nak main apa sih dengan diorang. Betul. Jadi aku banyak habiskan masa aku kat luar rumah. Jadi aku campurlah dengan abang-abang, rambut gondrong, suara ketat, Ramli Sarip, Mick Jagger, ni semua ada kat bawah tu kan. Aku macam Bang, where you grew up bang? Marine Parade, aku tinggal Marine Parade. Oh, okay. Jadi bila aku campur budak-budak sana, aku tengok abang ni style sial. Betul tak? Jadi biasalah rokok aku umur 10 tahun dah start rokok kan. 10 10 tahun dah start rokok. Betul lah Rodman 7 batang ringan-ringan. Baru 60 sen ke 65 sen aja. Rodman For one dia cakap ringan-ringan yang betul kan. Rodman sangat lama. Yalah. Kotak tipis punya 7 batang kan. Jadi bila aku dah start campur-campur orang, bau ni bukan bau rokok lah, lain macam bau ni. Sekejap lagi diorang ketawa-ketawa macam Pontianak kan. Tapi harum semerbak lah. Bau dia lain macam, diorang dah ketawa, mata dah macam Gondorwa kan, dah merah, dia dah koyak kan. Jadi aku bertanya, ni apa barang ni kau ni buat? Sayur kan. Sayur sayur apa? Takkan sayur makan bro? Tak ada, ganja kan. Oh ganja. Macam tahu, pada tak tahu. Ganja tu apa? Jadi start lah curiosity kan, nak tahu kan. Aku nak campur diorang, aku mesti nak macam diorang lah kan. Nak ambil try dulu. Buat seni sebalut lah. Tak payah, ringan-ringan dulu kontut punya. Ujung-ujung daun nipah punya kan, kat bantal ujung-ujung je. Ujung-ujung betul supaya napas batuk anjing man. Batuk anjing. Batuk anjing, air mata mau keluar. Betul. Sekejap lagi ketawa macam Gondorwa. Berdengung kan, berdesing kan. Itu jam tak tahu sangat lah pasal mabuk ni kan. Bila dah rasa DP naik dia. DP ngobeng dia sampai kan. Ngobeng ngobeng dia dah sampai kan. Ini sedap ni kan. Jadi bila dah kenal benda sedap kan, takkan aku nak lepaskan. Betul. Ini benda boleh hilangkan aku punya boredom apa. Boleh hilangkan aku punya rasa sadness apa kan. So second time dah tak boleh free amat, nak kena bayar. Betul. Itu jam dah kira kartus, ringan-ringan kartus yang kecil gini baru RM3. Then after that cucuk RM10. Then aku belajar lah diorang punya linggo. Dari situ aku downgrade. Daripada ganja aku pergi ke putih man, ubat semeng downgrade lagi, naik lagi. Air batu tu jam waktu aku paling mahal. Orang kaya je berisap kan. Kalau kedai mama pakai air batu murah lah kan. Itu beli pakai paket bang. Pakai paket tu yang air batu ni pakai gram. Nak kena abuk kayu lagi.
Zaman bila siap pakai rambut kayu. Zaman siul kita lah. Jadi bila dah mahal, kita tak boleh ramai budak Melayu tak main batu lah, pasal mahal kan. So we stick to our origin lah kan. Okay, heroin dengan ganja tablet kan. Biasalah Mat, Ermin, biasalah ATC, Upjohn, Plank A1, mana makan lah. Masuk longkang, keluar longkang lah. Pergi butang 10, balik butang dengan 1 kan. Tak tahu mana. Jadi ini macam aktiviti dah jadi aku punya culture lah. Dah sebati dah. Dan aku suka man. Bang, bila abang involve benda ni daripada umur 12 tahun, abang ada terbabit dengan kursi gelap juga ke ataupun? Oh itu jam belum. Abang ni kira apa tau. Okay, senang cakap macam ni. Cerita kawan-kawan, aku ni tak something mana pun. So geng-geng tak lalat, aku tonggeng kau jilat. Kan jadi Aku pay attention dia. Jadi waktu tu kira macam mana tau. Geng-geng bawah blok lah. Budak-budak kampung lah. Geng basikal. Ya. Basikal apa bang? Basikal apa? Basikal biasalah. Basikal gentleman kita. Chopper lama macam-macam pergi pasar punya. Ni tak pakai. Ini Dah upgrade sikit lah. Gentleman upgrade kan. Bikin Willy. Campur budak-budak itu lah. Budak-budak Jackie Priest ke. Budak-budak Hell Angel ke. Black Coffee. Aku pergi zaman ni dulu. Kau belum lahir Dah lahir belum? Baru budak-budak bang. Baru budak-budak. Okay. Jadi campur-campur diorang. Aku punya networking makin jauh lah. Kan? Pergi lorong Kuaman, Kembangan, Geylang Singapore 14 kan. Makin luas lah. Jadi aku kenal ramai kawan yang macam gitu. Jadi aku tak berapa peka dengan something gangster kumpulan yang berbangsa lain tau. Okay, faham. Aku more to kita punya community tau. Orang kita lah. Yes. So apa-apa okay. Melayu tolong Melayu. Apa-apa je cewa Melayu. But tak ada campur mana-mana tau. Cuma aku berkawan. Pasal aku suka berkawan. Apabila aku masuk keluar kan, musim Ahmad. Musim panas, campur-campur baju ni kan. Kau pakai baju apa? Baju kurung, kebaya. Cakap musang, cakap leher, tulang belut Johor. Tulang belut Johor. Boleh jadi tailor. Jadi campur-campur macam ni, ikutlah mana-mana pakai baju. Jadi aku jiwa Melayu apa? Jadi aku ikut Melayu. Jadi pada situ bila aku dah start campur gangster, aku pemikiran mindset aku dah jadi lain lah boy. Okay. Abang ikut Melayu The Last series lah. Tak payah jawab bang. Depan kamera saya kau tanya. Saya tak agak-agak wah. Sibuk selesai CMB dia lepas balik SSB tarik. So lagi kes lama. Pergi balik jumpa Siras kat Taling. Dah tak ada. Tarik dah. Dah tak ada. Okey bang. Sama-sama. Okay, 23 tahun lah. Aku 23 tahun ikut ni logo. So, 23 tahun aku tak duduk kursi naga pun. Aku punya experience campur kumpulan secret society aku don't gain a lot of friends. Aku gain more enemies. Okay. Nothing to be glorified about being in a gang. Faham. All is horrified. Faham. Okay, especially bila kau dalam jail. Because bila kau dalam jail je, everybody knows you. Daripada baju biru sampai baju putih. Semua kenal kau. Then you feel like, siulah. But actually it's for all the wrong reasons. For the wrong reason. Aku macam Jon Snow, siul. Jon Snow. Aku macam John Wick, siul. Betul tak? Janji jangan roti John. Betul tak? Jadi, bila dah jadi macam gitu, aku penat, Mat. Betul tak? Kalau aku ada 80 orang atau 100 orang yang kat bawah aku ni, 100 perangai aku nak pergi jaga. Betul. Betul tak? Apa-apa je aku kena petik. Jadi bagi aku tau, I'm living in someone else's dream tau ni. See. You can see that not? We already worship Allah, kita pay creator, one and only. But now I'm worshipping another human tau, yang mana dia establish this secret society. It's mean that I'm worshipping him and I'm living in his dream. Then what about my dream? Faham. Right? So that is one of the reason aku pusing. Aku renounce from gang tahun 2019, 15 hari bulan 8. Ingat bang Ingat, aku renounce waktu tu aku jalan aku punya bracket pay sentence lah. Ni last meal lah. Last pay sentence aku renounce.
Aku jumpa aku punya budak-budak, aku tak owe them any explanation. I'm giving them a statement. I'm saying to them that I'm renouncing. But then my umur dah 50 49 coming to 50. The last rotan I angkat 18. Okay. Abang punya last sentence is 8 tahun 6 rotan apa? Lebih kat dalam bikin lancau tai chi lagi. Okay, tu nanti kita sambung. Tekong lagi, tak tahu. Nanti kita sambung. Okay, tak apa. Kata-kata tadi apa budak bikin kau kena petik, kau tekong lah sebenarnya. Tu. So when you are in this ini benda dalam ini line you are really full in the mud tau. Orang lain pe mud pun kau sambut tau. Orang lain pe sampah pun kau nak angkat tau. So why I want to go and answer for someone else punya clean orang lain punya sampah, sedang aku punya sampah aku nak kena clean sendiri ni. Betul. Right? So to me this is mengarut, merepek. Right? So I'm making a statement saying I'm renouncing. Macam mana dia punya reaction bang? Alamak Jack, keluar masuk pintu depan, keluar pintu belakang lah boy. Lu masuk pakai baju kita, lu keluar pakai baju biru Panas boy, panas Tapi to me, whatever it is, I want out. Ini adalah satu-satu mole titik hitam yang mana aku nak kena clear dulu dalam aku punya life. Ini yang bikin aku berat, yang bikin aku punya kaki ni macam tiba-tiba ada anchor yang aku tak boleh bergerak tau. Bila aku dalam geng, aku tak boleh bertegur sana, tak boleh bertegur sini. Kalau sana aku pay logo, sana panas dengan sana, aku tak boleh. Kalau kat sana tu ada bapak aku, ada adik-beradik aku yang pakai lain logo, aku pun tak boleh bertegur siapa. There are rules and regulation, cardinal rules whereby aku nak kena follow. Merepek kan. Faham. Dalam hidup dah ada banyak law. Ini law lagi nak keluar ni rules and regulation. Tembok dah banyak. Dalam jail ada tembok lagi invisible yang aku tak boleh tebus ke. So this thing is all is nonsense, right? Yeah. So bila aku fikir-fikir balik, selagi aku masih dalam ini kancah, baik something ataupun dadah, aku tak boleh move man. Aku tak boleh berkembang. Aku tak boleh upgrade aku punya diri. What makes what's your inspiration untuk abang tukar 180 degrees tu? Bila abang cakap you want to, what is the deciding factor? Siapa yang inspire abang ataupun make you realize you need to change? Before you answer that bang, sorry. I think one of the factors yang membuatkan abang decided untuk belakang pusing is when you cerita dekat TikTok tu, is bila you kena ketuk setahun solitary confinement. Okay, to answer tadi Mak Om punya soalan, kenapa tambah 12 padahal duduk ketuk 6 je kan. Sebab kat dalam tu abang tekong lah, ada benda jadi. Aku saja je nak abang cakap. Kalau tak ni episod 6 jam duk. Dia TikTok je. Kalau nak tahu pergi kat abang punya TikTok. Okay, but to summarize, something happened that made you were sentenced to a prison. In your own words, prison within a prison. Setahun solitary confinement, and we have discussed about this. It made you literally jadi tak betul. Okay. Before that, Kasim sihat Kasim? Kasim ingat dah meninggal. Dah tak jumpa Dah tak jumpa. Dah lost contact. Aku dah pelihara dia 7 bulan dia. Sayang. Mana dah pergi lah. Dia dah dapat tuan baru apa kan. Kita doakan semoga Kasim tenang di sana bang. Kasim selamat. Siapa tak tahu Kasim, kau tengok abang punya TikTok lah. Kita ni satu benda kita tak akan kupaskan kat sini. Siapa tu Kasim? Kalau korang nak tahu siapa tu Kasim, pergi dekat abang punya tu. Korang redirect tu abang punya Aku tak tahu juga. Jadi orang tahu. Okay, bila abang kena, okay, kita tahu abang kena ketuk 6 tahun. Then you kena tambah 8, lagi. ketuk 8. Ketuk 8 kena tambah lagi. Okay, so that bila you tambah tu, you change around, what is the main okay. you change? Firstly the last the last corporal punishment aku angkat is a fight lah. Okay. Logo punya fight dekat prison. So aku tak mengaku lah. It's gang related. Cakap ini personal. But dalam kalau aku dah kena chop logo, aku involved in any fight, orang mesti nak tahu pasal ni mesti logo. Confirm. So my rival ni, orang dah mengaku ni logo. Kan? Jadi aku dah tak boleh nak boleh avoid kan. Dan okey lah, kau nak mengaku logo kan, okay, kita logo lah. So bila logo 12 kan, tu tak payah cakap lagi. Automatic kau pay 12 dah ada kat situ.
Habis aku punya 6 aku belum angkat ni. Pasal aku hospitalize sikit hari kan. Aku ada hospitalize pasal aku punya thyroid pergi minor surgery. Jadi orang postpone aku punya rutan. Waktu tu aku dah 49 tahun tau. Diorang rutan aku PTM, aku lagi 2 minggu 50 tau umur aku. Lagi 2 minggu pun diorang rimbat aku man. Diorang tak kasih Chan, kau lagi 1 hari ke, lagi 1 jam kau selagi belum 50, aku boleh rembat kau, aku rembat kau. Tapi sakit dia sama kan. Kira abang semua selalu last minute lah kena. Last kopi lah dengan Last aku. kopi, Jadi Happy birthday dia kata. jadi bila aku dah kena dah pergi adjudication mana pergi Court lah kat dalam jail ada jail lagi. Dorang ada pergi mahkamah, ada pergi SOP jadi dia pergi judge lah. SOP dia pergi warden jadi judge semua. Okay, dorang sentence aku kan 3 bulan potong. Aku pay remission potong tambah lah maknanya. Okay, tambah 3 bulan. Lepas tu dorang kasih aku 7 hari PC. Lepas tu dorang kasih aku 12 rotan. Lepas tu orang kasih aku 365 hari in solitary confinement. Okay. Yang itu sentence abang seorang angkat ataupun ada yang lain dengan abang? Abang dengan abang petang kes lah. Okay bang, mungkin untuk pendengar diorang tak berapa faham the konteks. So bila kata PC tu PC apa bang? Okay, PC kira punishment cell lah. Yang mana kalau aku bikin salah dekat dalam tu mat, kena charge dengan officer, bikin statement mengaku 7 hari PC. Okay, kau masuk kurungan bilik kosong seorang tu, jalan PC per regime kan 7 hari. Means lepas tu, 7 hari tu without okay, satu kau terang makan dia tak sedap kan. Kan? Betul? Tengah hari boleh kasi kau okey lah. Betul? Pagi pergi roti kira okey lah. Kan? Petang weh mat. Kau tahu tak, kita pay sayur, kita pay nasi, kita pay barang-barang semua dia grind jadi macam apa, satu bulatan gini, dia bikin macam apa kan tu. Bila benda tu sampai dah macam makanan kucing. Diorang sengaja lah buat gitu Seriously aku tak boleh makan. Aku tak boleh makan 7 hari tu. Aku pagi pay roti aku simpan tau. Pagi pay roti aku simpan, diorang spot check bilik, buka nampak roti, diorang nak congkong aku pay roti. Aku cakap dengan diorang, panggil mak kau datang kasih aku roti lah. Ingat apa, aku tak payah makan lah, aku tak payah hidup kat dalam ni. Kau nak senten aku senten, makan mau kasih boy. 1 hari 3 kali government kasih. Ini macam kau bikin aku pay nasi, kau makan aku nak tengok. Kau boleh makan kasih habis aku makan. Cik baik, diorang tak habis senten aku lagi, diorang tak habis rotan aku lagi. Kalau diorang boleh rotan, diorang rotan aku lagi. Aku pergi mulut dalam tu mesinggan, aku nak mencarut je mak bapak orang. Tapi kerana kan aku fikir-fikir, aku nak kena pegang aku punya pride lah. Betul? Faham. Sebab aku duduk PC logo lah siul. Bukan curi mancis, curi coklat tau. Bukan tengah ketuk kena tangkap tau. Itu jampi mentality kau tahu lah kan. Semua nak gangho, semua nak terror. Dia orang kunci aku 1 tahun. Kau rimbat aku. Changi prison tu jam aku lama pergi Changi tau, state prison Dia pergi PC, pergi tinggi, dia pergi ceiling, bentuk dia macam keranda tu. Dia pergi batu, pergi kasar, macam kertas pasir nombor 14. Kau duduk 2 tahun dah tipis buntut kau. Kertas pasir nombor 14. Tapak kaki boleh. Haus man. Boleh. Habis. Baring. Bicin tu kilat Aku nak ketip kuku, tak minta dia ketip kuku. Kuku aku dah macam puntianak. Tak ketip kuku, kau pakai batu tu gesek dia. Dia main kat kepala tau mat. Blanket 1, tikar 1, bro gigi kontut. Tak betul-betul boleh tertelan. Jadi itu macam dia bikin treatment kat aku yang diorang nak aku fikir tau. This is part of the deterrent. Diorang dah tak pakai cota pukul bantai lagi. Boot saya setuju pijak kau lagi dah tak boleh. Diorang dah lali, diorang dah lalsak kena pukul. Diorang main macam gini boy. 365 hari. Lepas tu bila aku keluar, daripada aku jadi monyet, aku keluar aku jadi King Kong boy. Perangai aku maksud aku. Panas. Resentment kan, geram kan, tak puas hati kan. Bergasak kat sana lagi, bergasak kat sini lagi, maki officer sana, sapak sedek ni. Jadi all the way aku duduk sampai aku tak boleh, aku cakap aku dah tak kuat lagi lah. Aku renounce boy. Renounce tu geng
Aku tahulah aku akan dapat macam-macam feedback daripada kawan-kawan. Of course aku renounce, aku balik hall mesti macam-macam macam-macam khazanah aku dapat lah. But to me it's my life now. Now is I need to be a little bit more selfish lah. Betul. Kadang-kadang kita punya jiwa kawan ni kita letak di atas landasan yang salah, man. See. Okay? Jiwa kawan dia memang boleh. Hari-hari aku boleh tolak ansur dengan kau. Ni hari aku belanja kau kopi, besok pun aku boleh belanja kau kopi. Tapi aku dah tak boleh tolak ansur dengan aku punya nafsu lagi lah. Nafsu yang aku ingin jadi somebody, nak duduk kerusi naga, nak terkenal dalam jail, nak terkenal dalam notorious life. Dalam Singapore bagi aku, kawan-kawan korang dengar. Gangster yang paling kuat dalam Singapore 999, my friend. Kau picit, sposin, dia datang bawa senapang, man. Bawa pistol. Kalau kita dulu picit, kadang-kadang nak bawa parang pun takut. Oh, urin aku kotor lah, tak boleh turun lah. Oh, mak aku sakit lah. Aku ada kenduri kendarat lah, man. Kita pesposen tak berpusing, teman. Ini bukan cerita KL gangster, Ini terus terang saya cakap, ni Singapore tau, Aku part Singapore. Aku bukan cakap apalah. Aku tak rasa nak, aku tak pernah rasa malu lah. Aku pun bukan somebody yang orang nak agung-agung antara. Aku pun bukan macam gitu. Kan? Sekuat mana kita, cukup masa kita koyak, man. Tersepit kita cari Allah, man. Kita bebas, kita cari kawan. Tapi kita tersepit lagi, kawan pun tak pandang. Ada orang pernah cakap aku, Zan, gua ada duit, gua ada kerusi, gua ada nama. Gua tak ada duit, gua ada nama pun tak guna. Duk bawah sudah. Gua cakap tak laku. Jadi banyak orang dah kasih aku macam gini feedback. Jadi aku collect. Aku fikir. Kalau aku keep on lagi kan, tak aku mati kena tikam, aku mabuk mati bawah bas, and the worst part dia aku mati kat tali gantung. Jadi aku nak kena pilih, Ahmad. Waktu tu aku dah tak mau linggal-linggal lagi. Aku dalam 365 hari tu aku fikir, otak aku berkecamuk. Aku keluar, aku masuk PC lagi. Aku keluar sana BPC, aku masuk sini BPC. Jadi aku lama-lama aku dah macam, diorang dah pisahkan aku daripada aku pergi kawan-kawan, aku pergi budak-budak. Jadi aku fikir apa tau, itu bonding dah tak ada, tu connection dah tak ada. Itu semangat semangat Satria pun dah tak ada lagi. Dah tak boleh jadi hang jebat ke hang tua lagi. Okay bang, tak maaf bang. Okay, so masa dorang naik court dekat dalam, so dorang sentence abang 7 hari PC, 365 hari solitary confinement. Itu solitaire lain yang komputer. Saya punya England kadang-kadang absent bang. Not feeling well. The England powerful. Tak, just semenjak dia punya angin lebih, bang. Okay, so sama question saya nak tanya. So masa diorang ketuk abang tu sentence, okay, and this time around is different because abang angkat untuk orang, and tu marah, tu amarah ada, itu bingit ada, tapi dia ketuk abang 365 hari, abang tu setahun. So what was through your mind? Makan ubat lah boy. Cayuk lah. Makan ubat lah. Nak habiskan time lah. Beautiful mind lah. If I don't find a thing to kill my time, the time will kill me. Tapi Kasim tu bila masuk tu? Bila dia dah ada kat situ dah lama. Jadi waktu tu Sorry. Kasim pun long sentence lah. Dia pun long sentence lah kira. The fact that abang jawab sambil macam dia memang permanent kat situ lah. Tapi Kasim dalam story bila dalam PC ke dalam yang solitary? Dalam ini solitary. Solitary je. Okay. In context boleh tak abang explain macam mana ni Kasim boleh muncul ni? Okay, waktu tu dapat situ ada 44 bilik. Okay. 22 bilik. Aku pergi bilik betul-betul menghadap polis post. Polis post bermakna cik, order manager. Aku pergi bilik nombor 28. Aku masuk, tembok banyak tai hidung. Okay. Jadi aku tahu yang aku nak kena duduk dalam tu bilik kurang-kurang setahun lah. 365 hari. Jadi aku nak kena bersihkan. Area cleaning lah. Area cleaning lah. Jadi aku minta lah warden
barang-barang toiletries lah. Aku cakap aku nak bersihkan, aku pergi bilik. Warden tengok aku pergi shadow cat. Alamak, shadow cat dia merah. Okay, kasih dia. Sebelum aku kena lempang dengan dia, aku kasih. Jadi dia kasih aku baldi, dia kasih aku green pack, kasih aku sabun, tuala semua. Okay, aku bersihkan. Bila aku bersih-bersihkan ni kan, ini bilik Kasim sampai jenguk-jenguk. Macam aku berbual sendiri lah. Aku berbual kan. Sampai aku cakap dengan dia, ada juga kat sini kau Ya aku biarkan aku tengok. Oh dia tak lari. Okay, biarkan lah. Abang jangan cakap, jangan bilang orang Kasim tu apa. Dia tak lari. Jadi dah bersih kan, semua dah relax, dah aku baring, aku try nak cari dia lah kan. Tengok dia bergerak-gerak. Okay, aku biar bodoh. Blade pun jatuh boy. Kan? Tengah repair makanan dah sampai. Aku pompak tepi lah sikit nasi kan. Apa-apa. Untuk Kasim Untuk Kasim. Kesian. Dia anak yatim. Kasih. Tak dapat konvensional. Dia seorang. Aku taruh dekat aku tempat tutup gayung tu, aku tinggalkan sikit. Kasim pun solitary bro. Betul. Okay. Tapi dia pilih sendiri. Jadi bila aku dah habis makan, aku dah relax kan. Pintu dah buka, aku pun campak blade kat luar, aku tutup, aku relax lah. Aku nak panggil, takkan aku nak pergi panggil dia kan. Jadi aku taruh dekat tutup gayung tu, pergi toilet. Pasal toilet tu betul-betul kat pintu, dekat-dekat je. Aku taruh situ. Aku perhatikan lah. Dah kenyang, full koma mat, tertidur lah. Betul? Aku sadar, Dah habis. Nasi. bukan dah habis. Aku tengok nasi aku dah kena kacau lah. Aku kira kan ada berapa butir kan. Dah kurang tau. Dalam mati aku kebuluh juga kau. Aku nak tengok mana. Jadi besok lusanya aku nampak dia main-main kat situ. Jadi aku panggil kau Kasim lah. Pasal Kasim ni aku pergi kawan lah, kawan sekolah dulu. Dia kira aku pergi mainan-mainan lah. Dia kira aku pergi kawan baik lah selalu Kasim. Jadi aku teringat kawan aku Kasim. Jadi aku panggil dia Kasim. Jadi pada saat tu dia datang, aku main aku acah-acah dia tak lari kan. Jadi aku kan letak tangan aku gini, dia naik kan. Jadi aku ada kawan lah. Asyik. Jadi kawan lah. 7 bulan aku dengan dia. Lepas aku tak tahu mana dia pergi tukar bilik ke, ataupun dia mati ke. Ada orang kasih makan lagi sedap. Lagi mungkin lah. Dia jalan. Okay bang, going back to abang punya feelings. So bila dah kena ketuk tu semua, untuk kira masuk solitary dekat dalam mesti need time to adjust apa. Okay. So apa perasaan abang, apa yang going through abang punya mind? Aku terus terang cakap tu, aku kena kurung pak sana. Aku hanya dah tak ada hati lagi tu. Sampai apa tau? Aku pun tak ada surah panjang suka dalam, orang tak kasih aku. Aku nak solat pun aku pun tak tahu kiblat kat mana. Sampai situ Quran pun aku tak ada. Jadi macam aku dah kira aku paitau semua. Senang cakap aku. Kawan pun tak ada yang datang dengar pekik-pekik. Adalah lain-lain bilik tapi bukan kawan aku lah. Tak ada daripada mana pergi hall main pekik-pekik gitu kan. Orang panggil telefon kan. Kau siapa gini-gini pekik-pekik gitu. Pass the time kan. Tapi betul-betul yang betul-betul rapat memang tak ada lah boy. Kan? Jadi lagi dalam hati aku berkata tau, cuba ni macam ke brotherhood? Betul tak? So mungkin orang sibuk lah, mungkin orang nak kerja, mungkin orang nak transfer. Aku pujuk diri aku lah. Sampailah 365 hari aku kena transfer hall. Wah, orang bukan aku ngaku-ngaku Lizan dah keluar. Lizan dah keluar isolation lah. Lizan ini okay, sambut-sambut. Kantin pun jatuh lah, Akong jatuh lah, kata buah. Jadi aku feel aku tak okay, diorang masih ingat aku lagi. So aku ego masih kuat man. Ego dia jaga gina lagi. Kita mesti nak cakap, mesti nak buat betul. Ini jail man. Betul. Orang petik bikin, sana petik bikin. Sampai aku tak boleh angkat lah boy. Apa yang buat abang tak boleh angkat tu? Asyik aku je. Asyik aku je nak pergi ke depan. Sampai orang bisa cakap aku, orang make a full use of you tau. Just because you can talk, just because you can do whatever engkau tahan sakit kau ini semua, people make use of you tau. Engkau kat dalam PC kau kawan-kawan enjoy, so makan kantin. Betul. Sikit sebanyak termakan juga mak kata-kata officer ni. But that's the reality apa?
That time aku tak fikir gitu boy. Aku logo siul, aku nak fikir gitu tak. Pride dia. Pride kan. Then come to a certain period, bila aku nak berubah kan, aku nak fikir aku nak berubah kan. Aku tanya dia aku balik kan, perlu ke aku nak cakap dengan orang? Perlu ke aku nak cakap dengan siapa-siapa kat sini yang aku nak berubah? Sedangkan dulu aku nak bikin benda-benda tak senonoh, benda-benda gonjol macam ni, aku tak minta izin siapa-siapa Zul. Aku sendiri yang nak bikin. Jadi sekarang kalau aku nak berubah, kalau aku bikin sendiri punya keputusan, siapa yang nak larang aku? Right? Aku nak ambilkan DP logik kat situ lah. Aku fikir okay lah, why not aku quit lah. So your deciding factor bila abang kata you want to change 180 degrees, you one of it you renounce. Renounce. I renounce from gang. Lagi apa benda lagi yang abang tukar? Dan ada tak inspirasi daripada luar yang menolong abang, support abang untuk berubah? Okay. Yang bikin aku betul-betul mula-mula bila renounce daripada gang ni, aku kosong. Aku dah tak ada supporter. Betul? Aku tak pernah report dengan siapa-siapa. Aku report dengan Allah 1 hari 5 kali je. Aku tak pernah report master dengan siapa-siapa. Everything aku independent. Aku pergi kantin, aku makan. Aku tak ada kantin, aku diam. Aku dah independent apa? Susah bang. Susah tak? Baru-baru rasa macam kekok lah kan. Pasal dah selalu orang fit kita. Bila dah gini orang tak fit. Jadi aku nak kena fikir balik. Dulu sebelum orang fit aku pun aku hidup susah apa. Kenapa aku boleh hidup? Jadi aku nak kena ubah suai. Unlearn balik lah kan, benda-benda yang kekok ni. Jadi aku dapat itu peluang lah kat dalam ambil course. Okay. Jadi aku ambil course dalam bahagian drama. Aku try pasal aku nak tengok ini benda ada tulis skrip. Pasal aku suka mengarang. Aku suka melukis kan. Jadi aku nak cubalah tengok mungkin ini salah satu daripada aku nak build a new group of friend lah. Kan, yang ada positif yang main. Tapi bila aku join to course tab dekat situ yang join sama-sama semua budak pun budak logo. Macam-macam logo ada kat situ. So everybody down there is just want to pass their time, including aku lah. So yang ada nak keluar daripada ini hall, nak keluar daripada ni hall, dia orang ambil ni course. So we just try our luck. So bila aku try aku punya luck dekat situ selama 3 bulan aku belajar bikin skrip ke, tulis lagu ke, tulis poem ke, berlakon ke, main musical instrument ke. So aku at the end after the graduation aku dipilih untuk kerja dekat under theater together dengan aku punya kawan-kawan yang lain lah. So bila aku dipilih, aku nak kena jalan, nak kena kayu ni lagi 3 tahun lebih tau kan. Jadi bermakna dalam tu 3 tahun lebih aku kerja sebagai tab attendee theater arts program attendee kerja Aku belajar banyak man. Aku dapat self reflection banyak. Seperti macam mana bang? Contohnya kalau aku pick up a role, sesuatu yang aku nak kena lakonkan, watak sebagai seorang bapa, watak sebagai seorang abang kepada adik ataupun kepada anak yang punya perangai macam aku. Dan aku terfikir lama dulu arwah bapak aku punya gini lah, yang dia feel kan, salah satu daripada anak dia. Jadi aku nak dapat itu mood dalam berlakon itu kadang-kadang aku tak boleh continue pasal lama ni kena kat aku lah. Okay. Kan? Walaupun apa-apa karakter yang abang bawa pun sikit sebanyak ada rasa terkesan je kat situ. Terkesan lah. Jadi members yang bukan under ini course yang mana kat luar, yang mana bekas-bekas logo aku, bekas kawan logo semua cakap, kau betul tak betul nak berlakon, kau dah macam badut kau tak tahu. So orang cakap kat dalam kalau kau nak ambil ini course, kau nak muka kau nak seposin, bermakna muka tak malu lah. So bagi aku malu apa istilah malu yang kau tahu? Betul, apa yang aku tahu dulu malu. Bikin benda tak senonoh aku tak malu dengan Tuhan pun. Aku nak pukul anak orang, nak rompak mak orang, nak makan dadah kat tangga-tangga blok, orang turun tangga, aku tak malu pun. Kenapa aku nak bikin benda baru, aku nak bikin benda baik, aku nak malu? Kau faham ke tak faham tu istilah malu? Betul? You see
Setelah aku bikin kerja-kerja macam gini baru aku faham tau kenapa kerajaan pihak Singapura, pihak kerajaan jatuhkan hukuman yang seberat macam gini. 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Wak Ima gantung sekalipun orang sidai kat tiang tu. Kenapa? Aku ni bekas penagih tau, bekas something. Dulu aku tak pernah terfikir macam tu kerana aku punya mentality semua negatif. Aku selalu cakap aku punya musuh utama CMB, polis, government, PAP, whatever is it. Pasal semua benda yang baik bagi aku semua enemy aku. Kan? So bila aku dah bikin benda-benda macam ni, aku bukan cakap aku nak side siapa-siapa. Ini neutral man. Ini kita ambil hukum akal man. Kita tak payah nak belajar tinggi-tinggi sekolah. Aku tak payah nak ada degree PhD. Sekarang aku pun dah PhD, permanent head damage. Betul lah. Tak payah nak pusing. Betul. Jadi apabila aku bikin benda-benda macam gini kalau aku tolak engkau satu straw ataupun point one ataupun satu set punya barang jual engkau aja. Bermakna aku dah bunuh engkau man. Aku dah bunuh segala impian yang kau ada. Aku dah bunuh apa yang cita-cita kau dah tanamkan dalam hidup. Aku dah bunuh semua rumah tangga kau, anak bini kau, sampai cerai-berai rumah tangga kau. Bermakna aku dah start bunuh kau dengan jual aja. Tak nampak Bukan aku ambil pisau cucuk kau, benam kepala kau dalam baldi tau. Tak ada tau. Bermakna dengan jual kau dah ada, ataupun belanja kau, bau katak kau, payung kau 1 jarum, bermakna aku dah bunuh kehidupan kau. Jadi dekat situ aku punya fahaman man. Jadi apabila pihak kerajaan menjatuhkan hukuman mati pada orang yang kadarnya lebih daripada 15 gram pure heroin, diorang gantung sampai mati. Sendirimu ingat. Bro, dada tu yang aku berapa kali cakap dengan budak-budak. Aku pergi mana-mana share. Dada tu secondary man. Primary dia apa tau? Attitude. Dada tu dia punya reason untuk kita pergi lagi jauh, lagi tenggelam. Faham tak? Dada tu is a substance object whereby dia tak ada nyawa man. Dia tak ada kepak boleh terbang masuk dalam kita punya pocket, dalam kita punya bag. Dia pun tak boleh hancur, evaporate jadi udara boleh masuk dalam hidung kita. Dan dia pun tak ada suara yang boleh mengatakan ambil aku baik, aku power. It's all about making choices tau. Kalau itu dada aku taruh atas meja, aku tak pilih dia. Tak ada siapa yang pilih kat sini. Dia akan ada kat situ sampai kiamat. Pasal bermakna benda tu nak dipilih mat. Baru kita dapat. Actually apa yang abang baru cakap ni was something aku learn during aku punya last U-turn. Because as aku dah pernah share dengan korang, saya pun pernah share dengan orang bang. Banyak kali nak U-turn, lepas tu dia mula cekik arak dulu. Lepas cekik arak dah sampai 2-3 crate. Lepas tu besok nak pergi minum, fikir balik takkan nak minum 2-3 crate ringan-ringan lah. Power tak ada urine apa. Power dah sampai 40 biji, 50 biji, 60 biji ni aku nak telan dah macam pocai Syul. Besok tu kan jadi ipam. Ada ujung-ujung nanti dah duduk, dah mengadap, dah leceh. Tapi saya at that point of time saya selalu blame bukan blame kawan, tapi saya selalu blame situation. Saya blame situation whereby tak ada orang faham aku. So aku lonely, tak ada orang faham aku. Aku nak cari kasih sayang kat mana lagi? Tapi the fact that saya punya last U-turn tu saya challenge diri saya sendiri. Okay, so what I did before was I always time baru-baru tu saya avoid a lot of friends yang dulu seperjuangan. And then after some time, I find stability internally, and then I go out. I meet them. Itu kira ni kalau aku tersungkur lagi, then iman aku tak kuat lah. Tu saya cakap dengan diri saya sendiri lah. So, but at the end of the day, apa saya learn is that kalau aku sendiri yang tahu benda ni salah, aku sendiri cakap aku tak nak, tak ada orang paksa aku ambil ni barang pun. Definitely. And
aku dah pernah duduk pun sebelah orang yang tengah menghadap. And until sekarang aku masih belum hisap lagi. And the fact that recently you also know, I been honest to you, saya try pergi club bang. Saja-saja je. Astaghfirullahaladzim. Tak kisah. Saya try pergi club pasal apa? Oh, kena balik. Aku kena balik. Abang zikir tau. Aku dah je selama. So saya test, bukan test apa, pasal malam tu ada event techno. Ada event techno. So benda pun dah lama tak ada apa. So saya ingat pergi lah. Tapi pergi, saya dah cakap, saya pergi dengan satu kawan lah. Saya dah cakap, aku pergi, aku takkan minum, aku akan stand firm. Tapi that is where saya macam nak cakap, saya konkretkan saya punya study tu yang at the end of the day, kalau aku yang cakap tak nak, aku cakap no, aku cakap don't want, aku tak akan patah balik. So that's why bila see what I find dengan community yang macam kita bang, instead of tengok cermin sendiri dulu, kebanyakan dorang tengok cermin members, tengok cermin family members. So that's where the finger pointing starts lah. It's a very interesting perspective lah. Kebanyakan orang kat luar sana tak tahu, senang cakap tak memahami apa yang korang-korang lalui. Tak ada, dia nak elak. Dia daripada tadi dia step on. So Astaghfirullah, kata tengok. I mean, to be in a position where nak berada di dalam keadaan begini senang. Tapi bila nak keluar tu, kau bukan sahaja bergelut dengan pandangan serum masyarakat, tapi the bigger picture is kau nak kena bertarung dengan kau punya inner self. Perasaan like what you've mentioned abang, for that wire they ask you to do some soul searching, but soul ada satu, nak search apa? But I think the bigger picture for you is the bigger picture is actually that self reflection that you've done during the theatre for theatre arts program. And we have actually talked about this theatre arts program previously dengan one of our guests previously, Kamal Moscow. Sabarlah, coming to that, sabar. Moscow. So I think the punya keberkesanan, the effectiveness of this program, because you have mentioned that you have to put yourself dalam keadaan di mana dalam lakonan tu you nak kena jadi bapa. So in the reflection, agaknya dulu bapa aku macam gini, agaknya handle aku setan. Jadi adik-beradik, bila aku masuk, adik-beradik aku macam Moscow cakap, adik-beradik aku mesti marah dengan aku sebab kalau aku dah masuk, tanggungjawab nak jaga mak bapak jatuh pada dorang punya tanggungjawab. You know, something like that. So this is something very effective, and alhamdulillah that you have gone through that to make you or to point you in the right path untuk ke jalan yang benar lah. So kita bring you back bila masa you dah keluar from that your very last sentence lah, your last imprisonment. Apa yang buat abang decide untuk menceburi dalam benda-benda this voluntary work for all this fight against drug addiction and to approach all these ex-drug addicts? Okay, by helping myself, I need to help myself, right? Wow. It's by helping others. See. Want to keep on reminding myself, I need to remind others. So we are mirrors, right? So macam aku cakap tadi, in recovery kita tak boleh bikin satu orang. Betul. I need somebody yang understand aku. Dan bila aku dapat orang tu yang mana dia faham kehidupan aku, walaupun dia bukan seorang penagih, kan? Dia faham yang ini orang dia nak berubah, kan? Walaupun dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, but then dia tahu it's a struggling. Every day is a battle for him. So why not I be there for him? Aku wife tak pernah cakap tidak pada aku bila aku nak bikin benda-benda macam ini. As an anti-drug advocate. Aku join support group Goal Aspiration, dan aku can see things more clearly. Aku upgrade aku punya diri dengan ambil courses yang mana aku dulunya tak payahlah nak ambil course. Nak pergi mana boy, bukan dapat pergi bulan pun. Time lambat. Time lambat lah, betul tak?
Kat dalam pergi counselling pun setakat nak enjoy aircon 1 jam je lah. Betul lah, tengok siapa datang mem cantik-cantik apa kan. But this time around I'm serious about my recovery. Because aku tak nak end up aku pergi diri kat dalam lagi, bawa itu tong to yogok lagi 10 atau 20 tahun. Betul lah. Jadi by doing this, by keep on reminding myself or others, it's teaching me to be more honest to myself. Aku nak tanya korang kat luar sana. Okay. Dah berapa lama kita dah membohongi diri kita sendiri? Yang mana terjebak dengan kancah-kancah dadah, tak kira lah korang hisap ke atau korang jual. Dah berapa lama korang membohongi diri korang sendiri? Dadah itu haram, tapi kita halalkan masuk dalam kita punya tekak. Dadah itu haram, kita halalkan masuk dalam kita punya darah. Kita melebihi Tuhan, Mat. Tuhan cakap haram, kita cakap halal. Siapa lagi tera? Kita tera ke setan tera? Sendiri mau ingat. Okay, lagi satu. Apabila nak jujur, how? Aku belajar dengan kawan-kawan aku dekat recovery group. How? Orang tanya, Jan, macam kau boleh pusing 180 diri? Macam kau boleh bikin macam ini? Cuma how? The answer, kawan-kawan dengar semua. The answer is in the how. H-O-W, H honesty, O open-minded, W willingness. Okay. Honest to yourself. Tak payahlah kau nak jujur dengan mak, bapa, isteri, anak, doktor, Tuhan, siapa pun, dengan diri sendiri. Pasal kau yang pilih nak hisap tu barang dan kau juga yang pilih tak nak ambil dia lagi. Jujur dengan diri sendiri. Jangan cakap dengan aku, the last person you want to lie in this earth, in this world is yourself. Pasal kau pergi penipuan dah tak ada orang percaya lagi. Kau pergi cakap. Sampai kadang-kadang penipuan kau sendiri kau percaya macam mana tu. Nak jadi apa ni aku? King Kong ke apa ni? So dekat situ aku belajar untuk jadi jujur pada diri aku sendiri. Aku kata aku nak kena quota, man. Bila aku cakap tak boleh, it mean tak boleh. Macam kau cakap no, it mean no. The choice kat aku pe tangan. Aku pilot, aku captain, aku driver, aku pe life tu. Aku don't want to live in someone else's dream anymore. Kita semua ada dream masing-masing. Why not make it happen, right? Oh, open-minded, berfikiran terbuka, man. Be transparent. Kau nak minta bantuan orang. Kalau kau tak cakap kau punya masalah sepenuhnya dengan jujur, macam orang nak tolong kau? Masalah tu tetap akan jadi. Tetap akan ada apa. Kalau kau sakit, kau pergi jumpa doktor, aku sakit. Tapi kalau kau tak jujur, setakat pergi sana nak ambil MC je, doktor pun tak boleh baikkan kau. Doktor cuma nak duit kau je. Be open-minded. Belajar. Ambil course. Willingness. Nak berubah kerana kau nak berubah. Bukan kerana pasal si Mary ke, Ani ke, Ina ke, Janet ke, mak ke, bapak ke, adik ke, sekali pun nak berubah kerana kau nak berubah. It's not because of someone else. Pasal apabila kau ambil tu barang, kau tak minta izin siapa-siapa pun. Kau sendiri ambil. Kenapa nak berubah mesti nak panggil orang? Sendiri petik, sendiri pergi hati. Tanya, aku nak berubah. Aku boleh tolak ansur dengan kau. Kalau tiap-tiap hari aku belanja kau mi rebus. Dia ni asyik aku nak belanja dia mi rebus. Sekali kau belanja aku. Tapi kita yang main ni barang, boy. Korang dengar kita dah banyak tolak ansur yang kita pengen nafsu. 2 minggu sekali boleh lah, sekali-sekali hisap. Ini barang tak ada jurian, boy. Power tak ada jurian, mak boleh lah. Betul lah. Kita tolak ansur, kita tipu dia sendiri. Benda ni tak boleh, tapi dia cakap boleh cuci. Abang blok kau ada klinik, boleh ambil MC. Kau nak sedapkan hati. Ada tawas. Yes, ada tawas lagi. Macam-macam. Kita boleh jadi doktor, boleh jadi profesor tau. Kalau nak sesuatu tu. Sorry aku disclaimer dulu. Daripada tadi bila abang cerita ataupun aku cerita, and then certain things yang aku find it in common yang kita ada, and aku ketawa, is bukan aku nak mempersendakan benda ni. The fact that abang, kalau saya salah, abang tegur saya. The fact that kita boleh duduk ketawa pasal benda ni, pasal tawas, pasal saying no and understanding this, is because kita dah dapat keluar daripada tu belenggu ataupun tu circle, and we already see benda tu najis and kita terbabit. And kenapa ketawa bukan pasal kita bahagia yang kita went through benda tu, tapi kita bahagia yang kita dah keluar daripada belenggu najis tu. And the fact that dia jadi kelakar is because it has already, no matter what, macam mana aku dah berubah, macam mana aku dah pergi taubat, aku dah pergi solat taubat,
dia akan tetap jadi titik hitam dalam hidup aku. Yes. Tapi perbezaan titik hitam kali ni, dia bukan lagi titik hitam yang aku nak cerahkan, tapi dia titik hitam yang aku nak pandang dan aku nak buat panduan dekat masa depan aku yang aku tak akan nak buat lagi dan aku tak akan nak pergi dudukkan najis-najis tu lagi. Betul tu. Oh, yang hitam tu tak semestinya selalunya berlapuk dan yang putih tu tak semestinya selalunya Yes, sir. Dah main colour ni. Okay So lah. aside from apa you buat this outreach for the community, apa benda lagi yang abang do tu kata orang tu untuk memperbaiki diri, untuk self reflection, untuk menolong orang tu? What else do you do? Okay, firstly is I make sure I will be in a group of positive people in my situation lah. Ada juga aku jumpa terserempak kawan-kawan yang negatif, but to me is they are still my friend. Aku tak buang diorang. If they want help, aku akan bantu. Okay, yang mana kawan-kawan yang nak berubah, korang boleh tag aku mat. Aku ada tempat dia yang mana korang boleh pergi, aku ada jalan dia macam mana. Korang perlukan nak join any support group, korang boleh tag aku. Aku dah cakap, dalam aku pay content, aku dah banyak kali cakap, aku nak tolong korang mat. Kita tolong kita mat. Dekat sini. See dalam hidup as a person in recovery macam aku ni yang kat luar sana, kita ada 3 je mat alphabet dalam hidup. B, C, D. Dia tak ada A, dia tak ada Z. B is birth, it mean born. Kita dah dilahirkan mat. Kita dah hidup dah 40, 50, 60, mungkin 80 tahun. D yang penghujung tu apa? Death, kematian. Semua tengah tunggu ni, bila nak mati. Tapi kita masih ada peluang lagi. Masih hidup kan? Kita masih ada peluang. Itu C. C is choice. Kita boleh pilih macam mana kita nak mati. Kau nak mati kat tali gantung ke? Kau nak mati kat bawah bas tengah mabuk ke? Atau kau nak mati kat rumah sakit ataupun kat rumah atas katil dikelilingi anak beranak kau? Bacakan Yasin. Kau pilih. It's about making choices, my friend. Look, tak ada yang nak dibanggakan lagi apabila kita dah main ni drug, dah masuk first timer 6 bulan ke setahun. Nak bangga apa lagi? Nak muka apa lagi? Kita dah tak ada muka. Aku dah tak ada muka lah. Kasih aku sikit muka. Tak ada mak, kita jangan cakap pasal muka kat sini. Diri sendiri kita dah boleh tipu. Allah kita dah boleh paitau. Kau nak pasal muka lagi? Kamu cakap pasal muka lah. Ni kita be realistic kat sini Ahmad. Hitam is hitam, putih is putih. Tak boleh, tak boleh. Boleh, boleh. Betul aku cakap kau betul. Salah aku cakap kau salah. Betul tak? I think for the past 1 hour plus kita dah berbual dengan abang. Daripada permulaan perjalanan hingga to where you are right now. I mean, say whatever you want to say. I don't think abang even care. But you have to understand one thing. The talk comes from him walking the walk. Apa yang abang cakap, abang dah pernah lalui. Apa yang Maon cakap, kau dah pernah lalui, Maon. Yeah. So, I mean, yes, it's all about choices. And like what they have always said, the difference, apa yang membezakan manusia dan binatang is the ability to make a choice. And to be responsible of the choice that you have made. Siapa-siapa boleh buat ambil keputusan, whether keputusan itu betul ke salah. Tapi to be responsible of that choice that you have made is apa yang membezakan antara kau dengan binatang. Last question untuk aku daripada abang, daripada aku untuk abang. You were sorry aku baru ambil pak dapur, sorry. Dapur-dapur besar-besar di mana? Mal, aku dah lupa kau ingatkan lagi. Benda paling bodoh Apa? Dah lupa? Kau lupa? Aku lupa. Okay. That video bila you were doing the TED Talk, what came macam mana boleh abang had that opportunity? Can you tell us more? It came from my mentor. They offer. I myself also need a mentor in life. Of course. Right? So this mentor is by the name of Rob Newberry. Dia ni orang Canadian. Okay, dia ni dah duduk dekat Singapura dah 16 tahun. Dia kerja sebagai seorang guru dekat sekolah International School lah, Chatsworth International School kat Bukit Tinggi sana. So apabila ada satu kali tu aku dah pergi ambil course dan dia been appointed to be my mentor. So dia mentor aku until now. Aku keep
progressing lah due to his assistance lah. So I really appreciate lah apa yang dia bikin. Dia kasih aku faham tentang macam mana nak jalankan kehidupan yang lebih sempurna. So got one moment tu apabila aku bikin a lot of sharing kat dalam aku pay content ke media sosial atau kat mana-mana aku bikin. Dia tengok aku pay substance is good. Substance yang baru ni kan lama. Yang baru punya. Yang baru dengan yang lama. Konten. Saja nak try abang. Jangan. Dia dah lupa tadi. Kau cakap je ni teringat. Dia bukan yang tuang kat pantat. Bukan tu. Sudah. Dia tak payah. Sudah. Habis lepas tu bila dia dah tengok macam itu, dia tanya aku, Dizan, are you interested to do this TED Talk thing? Aku pun catch no balls ini TED Talk ni apa ni kan. So dia buka itu YouTube kan, dia tunjuk aku. So aku tanya aku why, what is this? This is my wife cakap, this is a good opportunity for you. Of course. Good exposure, right? So whatever that you need to say. So I start drafting something that I want to share lah about they want to hear the authenticity of what I want to share, right? So from there it begins lah. So they encourage aku to do this thing. So aku practice to do my monologue, to share this thing on stage. Lagipun aku pernah bikin monologue dekat dalam apabila aku ambil theatre arts program. So from there apa yang aku dah belajar tu aku make full use lah. Kat dalam tu aku tak nak waste kan. So aku belajar. Then from there then I get the manage to complete itu TED Talks. And now we are doing this forum theatre thing. Aku bikin banyak ni rehab benda untuk kawan-kawan yang kat luar untuk memperingatkan tentang bahaya yang dada ni melalui theatre. Aku bikin theatre dengan bantuan isteri aku kan. Isteri aku pun dia orang theatre, so dia tahu selok-belok macam mana. So we just whatever that we have learned daripada dalam tu kita pick up, dan kita bikin, we write script, they or she write script, then we go and memorize the plan. So this is the thing that to do drama is not to tell people that I can act. It's not a person want to become like macam Adi Putra ke Aaron Aziz. No. It's about what you understand from that part. Itu role yang kau pick up tu why? Kenapa itu role kau ambil? What is the reason? Adakah kau bukan paid punya actor nak kena bayang kau sampai ribu-ribu nak masukkan itu watak dalam diri kau? Tidak. This is a real life story tau. Something to be put on stage to be experiment. Drama is something like that, right? Real life story to be put on stage to be experiment. So ini yang benda aku bikin lah. So now it's getting more and more invitation from any organization, from CNB, from Sana, from East Coast, to do all these things. So it's good for me and for my friends in my support group Goal Exploration, whereby we do drama. Forum Theatre is one of our signature program dalam kita anti-drug support group. So aku alu-alukan pada kawan-kawan kat luar, yang mana korang rasa korang perlukan support group, just come by. Doesn't mean to join me in my support group. You can join other support group by beginning first platform, pergi kat East Coast tu sana tu, pergi bikin jumpa sharing, pergi sana join, try. Then from there kau naik. Then from there you know how strong you are. Mak, kita orang yang ada courage punya tau, Mak. Betul? Kita ada keberanian tau. Betul. Kasih kau, Mat, kau ambil 5 paket pergi hantar blok tu, nanti aku upang kau. Kita pergi, Mak. Kita tahu ni boleh trafficking, tapi kita berani. Tapi kenapa nak berubah? Tak ada tu courage. Mana pergi tu courage pergi? Mana kau pay courage nak try benda baru? Kenapa kau tak nak gunakan kau pay courage, confront kau pay own desire, saying confront kau pay diri. Why must I say yes? Why not I saying no? Gunakan tu courage at the right place, right time. Jadi kalau pendengar kita kat luar sana nak contact abang, macam mana? You can share your social media. Okay, you can contact me through my social media dekat TikTok Open Sesame, whereby you can messenger me through my Facebook ni. Sekejap. Muka ganas tu. Open Sesame 66 rotan tu. Ada angkong tu. Open Sesame. Kalau dulu aku cakap ini confirm balik, aku nak kena bikin dah. Aku nak kena bikin dah balik. Okay, abang go dulu. Nanti saya nak tanya. Abang go dulu. Okay. It's just that lah. Just contact me through my TikTok. Tag me. There are few friends, few my followers do contact me, do tag me and want to be together with us to do all these community services. So from there, kalau kau tak cuba, kau tak akan tahu. Macam mana aku punya boss cakap, Rosalie Omar cakap, Goal Expression chairman cakap, kalau kita tak show up dengan satu benda yang kita minat nak bikin,
kita tak tahu apa dia punya kesudahan. Betul. I agree with you bang. Kita nak kena show up. Suka tak suka, jadi tak jadi, diterima tak diterima, just hadir. Kita tak tahu siapa yang win. Aku punya wife pun selalu cakap macam gitu. Just show up. Give your best shot. Doesn't matter. It's you. The fact that you show up, It's already taking the first step. The group that you mentioned just now, apa nama dia? Goal aspiration. And they are Anti-drug advocacy support group. And most of them are desisters. Desisters is mean ex-convict. Dulu disaster, sekarang disaster. Dia gaji sedap tu word. But it's okay lah. So most of us is ex-convict, desisters, and we are being accompanied together by our spouse. Some of them with their fiance. Tapi kalau yang dah tak ada spouse macam mana? Dah tak ada spouse single lah man. datang kawan lah. Kalau spouse dia lelaki pun okey lah. Datang kawan. Ada kawan. Bang, abang kalau nampak dia datang dengan jantan bang, abang call saya bang. Saya campakkan slipper bang. Okay bang, saya ada lagi 2 question nak tanya abang. Oi, dah nak tutup loh. Sekejap. Ini important. Okay. This first question saya nak tanya pasal most of the people yang pernah ada kat tempat kita face the same thing. Tapi saya personally ada tahu yang a few of them kecundang pasal benda ni. Kecundang as in it's either they take their own life ataupun diorang hisap sampai overdose. So this thing is actually whether consciously atau subconsciously, the voices in your head. So for aku tak boleh berbual untuk orang, tapi for me myself, bila aku nak U-turn, aku punya worst one-to-one enemy was the voice dalam kepala otak saya bang. The voice keep on maybe the worst was okay, saya baru recently going through a big I just took a very big decision in life so during that period I think Yan witnessed from towards the end lah. A lot of question dalam kepala otak macam, am I doing the right thing? Adakah ini takdir yang Tuhan dah takdirkan aku? Kalau aku buat macam gini, will it affect others? How will it affect others? So these are all the questions. Tapi yang suara yang saya been fighting is, kau stress apa? Buka lah kau punya phone list. Call barang jatuh apa. Abang pernah tak face benda gini? And kalau abang pernah, how abang fight benda ni? Okay. You see, apabila kita dalam mini life it's just macam duit siling. Duit siling seketul. MRT kan. Kepala bunga. Betul. Selalu kita pilih apa? Kepala. Kepala cool lah. Bunga kuning. Siapa nak pilih bunga? Kuning. Jadi kita pilih kepala punya pasal 35 tahun aku keluar masuk penjara. Kawan-kawan kita pilih kepala punya pasal yang ada dah kena sidai boy. Kita pilih kepala punya pasal, kita kasih tu kepala, selalu kita worship tu kepala. Sampai tu kita pilih kepala dengan suara man. Pada tu suara siapa? Suara sendiri. Bukan suara orang lain man. Bukan suara Doraemon, Pokemon. Suara sendiri. Pasal kita dah biasa kan. Kita dah normalize kan. Kita dah believe dengan kita punya own lies. Tapi kalau aku pilih bunga, tetap $1 saja. Aku pilih kepala, $1. Aku pilih bunga pun $1. So why not try something new in life? Maybe new voices can come to you. You won't know, like what I say. Just attend. Right? Kepala bunga kita dah banyak pilih. Okay, anjing hitam, anjing putih. Anjing hitam selalu gonggong. Kita kasih dia makan. Kita ikut perangai dia. Bikin kelorong hitam. Kesian anjing putih tu. Dia penat, dia menggonggong. Tak ada orang layan dia man. Tapi dia tetap ada dalam diri kita. Bila kita lahir, kita ada dua ni. Anjing. Hitam dan putih. Kita yang kasih dia besar. Tapi kita more to one-sided anjing hitam tu. Pasal kita tak habis-habis kena kurung man. Macam dia juga. Jadi apabila kita kasih yang putih pula makan, hitam akan tetap menggonggong.
Hitam kan tetap menggonggong, lagi kuat, lagi garang. Suara-suara tu datang, man. Bolehlah sekali-sekali, tak ada apa-apa. Dah stres apa? Stres Go apa je. kau? Ini Rest alamak. kejap lah. Telefon picit aja, barang jatuh, tak payah nak ingat, tak payah nak susah-susah keluar rumah cari Grab semua. Macam-macam anjing tu gonggong kat kita pergi telinga tau. Pasal kita dah biasa dengan dia, dia ni boleh tolongkan dengan aku pergi cakap lah. Tapi kalau kita belajar jinakkan anjing putih tu, jalan kita akan terang, mat. Dia tahu kat depan tu ada apa. Sampai dia boleh lari dan patah balik kat kita. Dia akan bawa kita ke lorong-lorong yang lebih bersih. Apabila kita biarkan anjing hitam makin lama dia makin ke buluh, dia akan jadi lemah. Jadi kurus, jadi tak kuat. Dia akan duduk, dia akan baring. Dia tak mati. Betul. Pasal ni dua anjing ni akan ikut kita sampai ke kubur. Recovery is forever. For life, my friend. Kak dengar. Dengar baik-baik kawan-kawan. Aku dengan kawan-kawan aku kat luar is still a recovering addict. We are not recovered yet. The day kita recovered, the day orang siram air, taburkan bunga lepas talqin. Yes, we recovered. Yes, a recovering addict. Wow, terima kasih bang. I think today has been a very eye-opening. Aku tak regret lah yang dah aku PM abang hari tu. Thank you so much for coming down. Any last words abang sebelum kita tutupkan episode untuk hari ni? Okay, ini last word. Dengar sini kawan-kawan Change is to be inspired, not to be demand. Recovery, there is no holiday. Every day is Monday. Because every day is a struggle, every day is a battle. Just remember that. Okay bang, just to add on to your last words bang. Kita understand abang has been going in and out. Cakap Melayu je lah. Dah lebih habis nak Has ngomong been going English. in and out. And like you said, mak kita akan sentiasa pandang kita and datang visit kita. Nobody else yang akan buat tu benda. Abang ada tak kata-kata untuk dia? Ataupun ada perasaan yang abang belum sempat sampaikan kat dia? Mungkin abang boleh sampaikan dia kat sini. Okay, mak aku masih ada. Mak aku masih sihat lagi. Walaupun tak sekuat dululah. Aku cuma nak cakap dengan mak aku, mak, aku faham sumpah-sumpah aku yang dulu tu dah jadi sampah. Aku tak nak bersumpah lagi, mak. Sekarang ataupun sampai bila-bila, sampai hari aku tutup mata. Tapi apa yang aku boleh beri, aku boleh beri pada kau sekarang. Aku anak kau yang dulu, Lizan ini, bukan Lizan yang macam kau dulu kenal. Aku tahu aku tak boleh belikan kau rumah. Aku tak boleh belikan emas gunung pun. Aku tak boleh belikan kau belian 1 gram ke 1 karat. Tapi aku percayalah, mak, aku akan cuba belikan kau syurga, mak, dengan perbuatan aku sekarang. Benda kebaikan yang aku bikin sekarang, mak, kalau Allah bayar, aku kasih kau, mak, semuanya. Kau ambil lah. Tunggu aku kat sana kalau kau pergi dulu. Kalau aku pergi dulu, aku sambut kau, mak. Aku lari datang kat kau. Aku tahu aku dah luka kan kau dah banyak. Tapi percayalah, luka yang aku kasih pada kau tu lebih sakit daripada luka yang aku dapat sebanyak 66 sebatan, mak. Tapi kali ini aku akan buktikan pada diri aku yang aku dah belajar. Itu je aku nak kasih kau tahu, mak. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki, mak. Permudahkan segala-galanya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Jatuh boy. Jatuh. Pak Mat ni ada sensitif sikit. Tapi sekali lagi bang, terima kasih daripada on behalf of Bandar Mawi. Terima kasih kerana meluangkan masa. Kakak, terima kasih banyak kakak. Teman abang hari ni, terima kasih. Such an inspirational story. Kita doakan yang terbaik untuk abang, ya bang.
in our recovery as well. A reminder to ourselves as well. Okay, dan untuk pendengar-pendengar, once again kalau kau nak reach out kepada abang, just go ahead, boleh DM je, ataupun korang boleh DM kita boleh reach out kan untuk abang sekali, insyaAllah. Baik, episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh The Elegance Events. Boleh hubungi Puan Fauzia Ahmed 8452-3769 ataupun boleh ke social media mereka at TikTok Dear Elegance, IG at Dear Elegance, Facebook Dear Elegance Events, ataupun email dearelegance@gmail.com. Services yang disediakan termasuk sewa kerusi, sewa meja, wedding planner, event planner dan macam-macam lagi, semua under one roof. So anda kalau nak boleh terus contact Fauzia. Dan sempena kolaborasi bersama Manap Mawi, mereka telah pun menyediakan sebuah promo kod khas iaitu Dear MNM untuk bakal anda mendapat potongan harga sebanyak $200. Sekali lagi, Dear Elegance Events, creating your magical dreams. Dan juga sponsor sampingan kita, Simplicity Employment Agency. Kalau nak cari pembantu rumah, boleh call Roswida, General Manager, 8669-9776-1941. Dan selain daripada itu, boleh juga email mereka di simplicity@gmail.com ataupun boleh lungsuri laman website mereka iaitu salah lagi lah. Tak nampak. Aku terbalik lagi lah. Aku tak nampak lah. Email di mail to simplicity@gmail.com. Kakak hamba tunjukkan website mereka iaitu orang simplicity dah tunjuk employmentagency.com. Ya Allah, anda juga boleh cari mereka di Instagram dan TikTok. Instagram mereka adalah Simplicity dan TikTok mereka s.e.a56. Apparently they are not that simple after all. Nasib baik diorang tak ada tagline. Kalau tidak berterabur tagline kita. Once again, terima kasih kepada abang. Abang, terima kasih. Thank you so much. Kakak semua, terima kasih kerana sudi bersama-sama kami. Diharapkan dengan perkongsian abang dan juga perkongsian Mak On juga dapat sedikit sebanyak menjadikan iktibar ataupun pembakar semangat kepada sesiapa yang di luar sana yang mungkin selama ni dah bertekad untuk mengorak langkah ke jalan yang sebenar, yang benar, tapi belum pick up the courage. Betul. Ya, diharapkanlah. I mean, paling banyak sikit pun dapat juga pahala. Itulah daripada tak ada kan bang. Betul. Baik, itu saja daripada kami bertiga. Saya Mim Alif Manap. Dan saya Mim Alif WI Mawi. Aku Mim Alif on Maon. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. May peace be upon you. Parpos. Yo, Manap Mawi datang lagi. Suara dari hati, udah terima di sini. Bawa cinta, bawa arti. Yo, mic check.